Baik, Kak. Selawat tu jangan kalah asyik kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa solat, hidup kita sebagai orang Islam tidak bermakna. Walau sehebat mana pun kita di sisi manusia, kita tetap kerugian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Baik, Kak. Benda yang pertama akan ditanya di alam kubur adalah tentang solat kita. Andai kata solat kita alhamdulillah, maka segala amalan kita akan diterima. Tetapi andai kata tidak solat, maka segala amalan kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita sia-sia sahaja. Jadi marilah pakat-pakat jaga semaya kita dan amalan-amalan sunat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Ingat belaka tu. Assalamualaikum.